Jom kita try makan produk Leko Chips ni. Kita akan rasa lah macam mana, sedap ke tak. Kalau barbecue ni rasa macam berperempah sikit. Jangan berhenti jalan memubang channel. Terus penuhi bulan. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang channel Dugu-dugu-dung. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan Leko Chips. Aku dah beli dekat TikTok. Harganya 3 ni, harga dia RM10.90 je. Sangat murah. So korang boleh lah beli. Kalau nak boleh tekan dekat beg kuning aku. So aku dah beli dah. Leko Chips ni ada 3 perisa. Kita ada perisa original. Ni dia original. Lepas tu kita ada perisa barbecue. And last kita ada perisa cheese. So tiga-tiga ni kita try makan sekejap lagi. So tak apa nak membuang masa lagi, jom kita try makan produk Leko Chips ni. Kita akan rasa lah macam mana, sedap ke tak. So aku dah buka dah produk Leko Chips ni. Yang paling ujung ni adalah perisa original, yang tengah ada perisa barbecue, and last adalah perisa cheese. So tak apa, tak nak buang masa lagi, jom kita try makan. So ni dia, kita makan. Bangun. So kalau korang makan ni, rasa dia macam rasa kopok juara ataupun keripik-keripik yang pernah aku review dulu, yang masa aku pergi Kelantan tu. Kalau korang nak tengok, boleh tengok video ni. Rasa lebih kurang je. So ni pula terasa barbecue. Sedap. Kalau barbecue ni rasa macam berperempah sikit. So now kita rasa tengah pula, yang ujung ni perisa cheese. Sedap juga. Cacing macam biasa lah, rasa masin-masin. So kalau makan dah ketiga-tiga ni, memang rangup. Memang sangat sedap lah. Bagi aku, antara ketiga-tiga ni paling aku suka adalah yang perisa cheese ni. Memang sangat sedap. So korang kena try beli benda ni, memang sangat berbaloi lah untuk korang rasa. So jom kita makan dan habiskan. Bismillah. So dah habis dah aku makan, memang sangat sedap. So korang setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan.